Undang-undang anti buli ini mungkin belum sempurna, tapi ia adalah titik permulaan yang paling penting. Kiranya bukan sekarang, bila lagi. Jangan jadikan anak-anak kita satu angka baru dalam statistik mangsa jenayah buli. Rang undang-undang ini adalah rang undang-undang rakyat, rang undang-undang untuk anak-anak kita. Suara mereka selama ini wujud tetapi kerap hanya didengar tetapi tidak diendah. Tanggungjawab moral kita sebagai orang dewasa dan lebih-lebih sebagai ahli parlimen adalah untuk memastikan setiap anak, bukan saja anak kita, tetapi anak-anak sesiapa pun dilindungi, dihormati dan diselamatkan daripada budaya buli. Jika kita gagal berbuat demikian, maka kita gagal sebagai sebuah masyarakat. Ini adalah janji kita kepada generasi yang akan datang di bawah perlindungan kita. Namun izinkan saya menyatakan bahawa kita tidak hanya berhutang kepada mereka untuk masa hadapan, kita berhutang kepada mereka dalam aspek keselamatan dan keyakinan mereka pada saat ini dan kehidupan harian mereka di sekolah dan persekitaran sosial mereka. Saya menyuruh kepada semua ahli yang berhormat untuk sehaluan dalam isu ini. Ini bukan isu politik, inilah isu kemanusiaan, isu anak bangsa kita. Marilah kita sama-sama menghantar mesej yang jelas kepada mereka di luar bahawa kita sebagai ahli parlimen tidak akan bertolak ansur dengan ancaman buli, terutama sekali terhadap anak-anak kita. Dengan penuh rasa tanggungjawab dan tekad moral dengan iltizam kerajaan madani, saya yakin bahawa sokongan semua pihak insya-Allah dapat mencapai matlamat tersebut. Dengan itu, saya memohon cadangan ini diberikan sokongan.